Azifah tak nangis lah. Azifah tak nangis. Namun Azifah terharu. Bukan cicak, ikan. Langit terpita. Tengok puas-puas. Siapa geli tak boleh. Get used to this. Get used to it. Yeah. Saya tengah fikir nak nama, tapi tak tahu nak dia janji apa. Saya tak tahu what janji nak. Saya sebenarnya sakit perut sangat. Saya gastrik. Saya tak makan dari tadi. Saya lupa nak makan. Waktu saya sakit perut. Aduh. Namun tengok yang bagi saya present. Macam biasalah saya unboxing present je. Sakitnya perut. Untuk korang saya bertahan. Untukmu aku. Tak tahu. Yelah kot. Kalau takkan kena plug. Kena cari tempat plug. Adik patutnya ingat nak letak dekat atas tu. My bilik tak ada ruang. You my bilik small. You beli meja tak sini. Tengah fikir nak bagi nama apa. Hai, jom unbox dia. Oh ni, diorang ni kan namun korang dah habis big stage. So tamatlah sudah perjalanan saya dari menyanyi, lepas tu host, lepas tu sekarang pembela cicak ikat, pembela cicak lautan. Cantik tak baju ni? Azifah design sendiri. Azifah pilih design. Tapi designer Azifah dia lagi mencantikkan. Allah, jerawat saya satu dah jatuh. Bobol lah judge-nya saya punya cicak tu. Tengok mak saya tak boleh geli. Bukannya dia lompat pergi kat mama pang. Saya tercekik ni. Sekejap saya nak baca komen. Masya Allah, terima kasih. Masya Allah, terima kasih. Lepas ni pasti banyak jawab insya-Allah. Macam Chinese slow. Ni hao ma, 我们去找au. Nanti adalah insya-Allah. Azifah pun patut dapat award 18 week straight rancangan Astro. Tapi Azifah bukan peserta. Usahanya peserta. Azifah tak sehektik dia. Dia Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kita ada rehat. Azifah rehat lah juga. Macam nak kahwin. Bosan tu. Thank you Azifah, appreciate tau semua yang bagi Azifah sokongan, semua yang tegur. Azifah tahu Azifah sebut 80-an tu salah. Azifah tak tahu kenapa. Tapi Azifah dah betulkan tau tadi. 89 saya betulkan sebelum saya lupa. Macam tak tahulah dah tu biasa. Saya selalu kan cakap English. 89.87%. Maaf tau, saya belajar English, matematik dulu pun. Lepas tu saya belajar Australia, matematik semua English. Saya kalau Melayu saya tak bab nombor lah. Bab nombor saya 87 point. Dia cakap puluhan 87 perpuluhan. Sorry, lain kali kan student korang kena buat ni. Student semua kan dari tadi belajar je Melayu. Saya semua belajar English kat sekolah kan, sekolah kebangsaan belajar English. So kena bagi semua belajar Melayu. Sebab matematik saya memang hancur kalau Melayu. Darab. What do you mean darab? Bahagi. Weh, kenapa dia bahagi weh? Divide. Minus, plus. Multiply. Darab. Faham tak? Sebab saya tak belajar dulu. Saya tak belajar bahasa Melayu. Saya English. So sorry tau yang perpuluhan tu. Tapi saya betulkan kan? Betul tak? Saya betulkan. Perasan tak? Siapa tak perasan sorry. Dan saya lagi perbaiki. Biasalah saya first time. Saya tak erti. Abang Nabil pun tak ajar saya. Saya self-service je kat B-Stage tu. Abang Nabil kata, pandai lah kau Azifah. Kau ikut je abang. Betul. Tak nak saya ikut abang. Ikut abang kau jadi pelik. Kau tak pasal-pasal. Jadi lain pula saya ikut Abang Nabil tu. Tadi dia nak duduk data bulan Danny Kifli tu. Kita tak payah. Lepas tu dia tanya, apa tu yang Danny Kifli punya prop? Coklat mousse ke? Tu saya macam, tu bulan bang, bulan. Dia pergi tanya saya, coklat mousse. Dasar suka makan.
Dah lah asyik pau saya milkshake setiap minggu. Tahu tak dia? Abang Nabil setiap minggu, Azifa order milkshake. Tanya Abang Nabil pun nak diet ke? Order milkshake. Setiap minggu donat saya suruh saya orderkan milkshake. Dia dah lah abang, patutnya dia yang belanja saya. Ni saya yang belanja dia. Milkshake. Bye. Dan saya mana tak tahu bosku punya. Kenapa tak undi? Bagus lah tu untuk pengenalan pertama. Terima kasih. Duit 100 dah bayar belum Kak Husain? Tahu tak dia minta macam tu kan, buat saya nak pinjam dia lagi. Husain kau bagi aku lagi 100 lah. Aziba. Bagi. Husain, kau lah bagi aku 100. Tak payah aku bagi kau 100. Aku tak nak bagi balik duit tu. Dia macam tu, saya tak nak bagi duit balik. Lepas tu saya jadi kapla. Saya minta balik duit kat dia. Saya tak terasa nak minta balik pun. Saya kata kau simpan je lah duit tu. Nanti aku QR. Tak payahlah kau simpan je. Usah, kenapa? Tapi Azifa tadi banggalah tengok dia punya perjalanan dan evolution. Sebab Azifa tahu dia nak nombor 1 kan, time Tok Teman Manager tu. Tapi tak ada rezeki kat situ. Namun rezeki dia kat sini. So kita doakan semualah masing-masing. Semua orang did very well. Semua suara sedap sangat, feel sangat kan. So memang sengit pun sebenarnya. Memang macam mana, semua suara sedap, semua susah sebenarnya. Nice job. Baca berita awal ni. Terkini, lelaki yang bernama Nabil Ahmad telah melakukan perangai dia sekali lagi di padang bola, iaitu sepak orang lain. Siapa Abang Nabil? Lepas ni panggil Abang Nabil ke uncle. Semua memang dalam industri panggil abang. Tapi kan saya ingat Wani Hasrita tu umur saya. Patut saya panggil dia akak tadi. Kenapa saya ingat dia umur saya Saya ingat paling-paling umur Aisyah. Sebab dia nampak muda. Patut saya panggil dia Kak Wani. Rupanya dia bukan bayi saya. Saya ingatkan kalau ya pun dia tua berapa tahun je lah. Patut saya panggil dia akak. Tadi saya cakap kat dia, Kak Wani, sorry tak, saya tak panggil Kak. Saya ingat akak bayi-bayi saya. Dia nampak muda sangat. Dia tak age Sen. Tak ada lah, tak sempat tau. Kena tarik PC. Sebab rasa siapa juara. Sebab rasa semua juara. Susah nak pilih. Cepat semua. Cepat aku. Dia dah ada anak Wani. Wani dah ada anak. Berapa umur anak Kak Wani? Ada chip tak ada. Wani millennium. Adik, on iPhone. Kom. Aiko kat luar rumah. Lusu pipit. Sekejap lagi. Siapa nak borak tu? Sebab tak nyanyi ke? Nyanyi sikit-sikit yang demo tu. Ada lah 2 lagu serangkap. Kom masuk. Kom kat luar. Perform. Terima kasih. Mana ada hadiah yang lain? Oh, mu kat situ. Saya live ni nak unboxing hadiah. Tunggu hadiah masuk. Lambat. So first kita ada MS Universal Studio. Terima kasih daripada Easy. Macam biasalah, dia memang suka nak saya naik berat. Tengok ni lah. Setiap minggu je nak saya naik berat. Tahu tak saya punya baju ni dah tak muat dah. Tengok ni apa benda ni. Dia banyak sangat kain ni. Azifah nampak macam tak lesi. Padahal dia Azifah panjang. Okay, next saya dapat bunga. Weh, bunga rose fresh lah. Weh. Terima kasih nak berdekat. Congratulations on completing your hosting journey on big stage. Terima kasih. You did amazing. May this be the beginning of many more wonderful opportunities ahead. Amin. Keep shining and all the best for your future. Thank you. Kak Jun Singapore. Ya Allah. Dari Singapore pun boleh hantar saya bunga Kak Jun. Kak Jun ni. Sayang Kak Jun. Nanti kita lepak tau. Aku lazim pergi Singapore. Janji. Sekejap Jun nak unboxing gift lain. Apa dah ada letak jauh-jauh. Nak cari pasal macam ni. Dah baju saya ni berat. Manik-manik saya ni. Dari tadi saya tinggal semua baju saya kat atas pentas tu. Siapa tergolek serugilah. Tu saya punya manik. Semua ni dah tanggal-tanggal. Jom. Semua ni kan dah tanggal tadi. Okay, jom. Kita unboxing. So. Allahu Akbar. Azifah tadi tak buat apa kata. Congrats tengok apa tadi. So, menang. Sangat. Okay, first saya dapat dari Momoyo.
Wow. Cantiknya. Matcha? Hello. Is this powder? Sudah cantik belum kakak. Ya ke? Masya Allah masih. Sekejap saya nak buka matcha saya. Weh, saya gastrik lah. Ya Allah Akbar. Tahu tak saya last makan pukul apa? Pukul 1. Dah 12 jam dah. Bagus. Patut saya makan tadi dengan Aisyah je. Dan kita orang PC ada bagi makanan. Lepas tu saya kemai lah tak apa saya tak makan malam. Lepas tu kau gastrik bagus. Untuk korang saya tahan jap. Nak boxing lagi. Wow. Botol matcha. Let's go. Wah, bandana. Let's go. Okay. Adik dalam kiki mak tu. Oh wow. Kau tahu tak Azifah dapat keluarga baru daripada Nabila. Sakitnya. Sekejap saya kena duduk elok-elok. Sekejap bagi saya duduk sila sekejap. Aduh. Beauty is pain. Sekejap Teruskan nafas. Tahniah Azifah, terima kasih. Tahniah juga kepada korang kerana berjaya menonton Big Stage sampai habis. Thank you tau. Kita hitam putih hijau. Thanks. Memoyo bagi. Ini tengok ni besarnya. Wow. Uish. Macam Exoloto saya dah. Wah, comelnya. Tu little dog went swimming one day. Terima kasih. Best peluk ni. Wow. Siap ada ni. Bag apa ni? Bag makeup. Bestnya. Wah, ada lagi lah dalam ni. Comelnya. Allahu Akbar. Terima kasih. Dia jadi pengacara lagi ke? InsyaAllah. Kalau rezeki korang doakan tau. Hai, Assalamualaikum Princess Azifah. Thank you for you. Nanti bagi nama kat dia, okay? Okay. Aduh, terima kasih sebab selalu menceriakan hari-hari kami dengan live Azifah. Thank you tau. Semoga banyak pahala Azifah sebab buat orang happy. Terima kasih. Semoga awak pun banyak pahala tau. Support Azifah, datang tengok MBSA, tengok live Azifah, layan Azifah elok-elok. Layan Karina Azifah. Kadang-kadang Azifah hamba pun korang gelak je. By the way, lagi congratulations for Bisikan Rindu. Bisikan Rindu? Bisikan Nafsu. Terima kasih. Keep flying high. Love you more Syasha. Mwah. Love you Syasha. Back to Indi nak mau. You tengok ni. Azifah. Let's go. Dia cantiknya. Dia ada gambar lah. Oh, tu ni Syasha ni kan dari saya talk to my manager lagi. Dari saya talk to my manager dia ada. Until now. Ya Allah, 18 minggu lah. 18 minggu dia datang support saya. Thank you Syasha. Me love you so much. Nanti saya rindu lah macam mana orang tak jumpa dah. 18 minggu jumpa ni tu nanti tak jumpa. What are we? Kita dah 18 minggu bersama. Lepas tu korang belah macam tu je. Bye. Okay. Next. Wow. Kita ada ni. Tengok ni hadiah. Banyaknya hadiah korang ni. Jajang. Wow. Kat bunga lah. Terima kasih. Azifah just for you. Ya ke? Untuk saya je. Janji. Untuk ni. Oh, dia first dia Azifah jadi host punya image. Tu Azifah. Ya saya. Jom kita bacakan. Saya jemput baca. Tahniah, terima kasih. Untuk Azifah. Oh, Kak Dila. Untuk Azifah. Terbanglah tinggi untuk mencapai segala yang diimpikan. Terima kasih. Jalan setia impian dengan penuh keberanian dan jangan pernah takut untuk melangkah lebih jauh. Tetaplah menjadi Azifah yang ikhlas, jujur dan hamba. Terima kasih. Walau setinggi mana pun nanti kamu terbang, jangan pernah lupa untuk terus merendah diri. Terima kasih. Yes, of course. Dan menghargai setiap insan yang hadir dalam perjalananmu. Of course. Saya akan forever ingat korang. Sabar jap. Saya di sini sentiasa menyokong setiap langkahmu, mendoakan kejayaanmu dan menemani life-mu. Yeah. Tanpa rasa jemu, teruslah melangkah
Teruslah bermimpi dan jadi insan yang bukan hanya berjaya tapi juga disenangi dan dikenang kerana kebaikan hatimu. Thank you Kak Dila. Suka sangat appreciate tau. Kak Dila ni dia dulu support live saya, lepas tu dia datang depan-depan. Thank you. Tak sabar nak pasang. Thank you tau. Saya appreciate sangat semua ni. Saya ada bunga. Buka lampu tu. Ada boleh buka lampu ke? Kan kena charge. Oh, dah ada bateri. Oh, yo. Tengok ni. Tak terang. Kalau Azifah tutup lampu cantik ni. Ya. Yeah. Thank you. Okay Kak Dila. Azifah sayang Kak Dila tau. Cantik kan? Effort Kak Dila. Thank you tau Kak Dila. Hargai sangat. Thank you. Cantik dan gelap. You. Tapi terang sangat luar ni. Confirm cantik. Okay next. Allah, misai Farah. Farah. Jangan Azifah nak ambil semua gift. Tengok ni, dia siap bagi Azifah punya ni. Jajang. Mana ni look cantik, thank you. Semua ni takkan berjaya tanpa bosku. Ini Atlia Amani. Ini Aiman. Aiman yang selalu buat rambut saya. Tanya Tok Tuan Manager. Lepas tu final dia datang buat lagi. Alhamdulillah. Okay next. Kita ada. Wah. Thank you Sally. Sally. Thank you tau. Bagi kita daily meet. Kita baca ni. Kita nak airline cepat-cepat suri tau. Wah. Memang gemuk lah. Sabar dah. Terima kasih Sally. Kita sayang awak. Tu Azifah Big Stage. Wow. Azifah Tok Tuan Manager. Wow, ada puzzle lah. Tengok ni, cantik. Lah, bot tu kat CD pos cari. Sorry doh korang Azifah ambil. Sorry tau. Korang nak guna lagi ke? Azifah main ambil je diorang punya bot ni. Puas diorang cari. Sorry tau. Azifah pun nak. Azifah FOMO lah tengok korang angkat-angkat kat atas tu, aku ambil satu. Dia macam cantik je. Ha? Jenuh korang buat ni mahal Sorry tau Azifah ambil tau. Boleh tak? Tak, saya tengok diorang. Azifah ni dari Tok Tuan Manager tau. Aku nak. Ayat macam you coming home with me. You ni you coming home with me. Oh. Sorry tau, Azifah ambil tau. Tak apa Alalkan tau. Azifah suka sebab ada air tangan korang yang ada pegang-pegang ni Azifah nak. Kalau tak mana lagi Azifah nak dapat? Semua orang punya air tangan dah kena pegang-pegang dah. Okay tau. Azifah ambil tau. Thank you. Wah, ada bag lagi lah. Azifah teruskan melangkah dan menyina. Congrats sampai final host. Terima kasih. Itulah saya ingat saya host pertama kali. Pertama kali tu dah kena singkir dah. Takut Astro tak suka. Azifah tak payahlah jadi host. Lepas tu next week dia ambil online. Tapi Alhamdulillah sampai ke final lah Azifah jadi host. Untuk pertama kali Azifah bersyukur sangat dapat opportunity ni untuk host sepanjang musim Big Stage tahun ni. So Azifah syukurlah. Azifah masuk Kilauan Mas. Aku dapat cadar tua kan. Saya baru nak mulakan perjalanan saya. Tak kena masuk Kilauan Mas dah. Dia skip semua. Skip GV ke. Dia macam peringkat-peringkat kan. Terus. Tapi ada Datuk Megah Holding tau. Saya macam Allah, saya host ni. Thank you. Kasih Suhana. Wow. Thank you tau korang. Korang ni susah saja. Ni daripada abang Dimple kita. CEO of Dimple. Yeah, dapat balik. Tapi kan Dimple ni dia dari Tok Tuan Manager, dia setiap minggu ada untuk saya. Tapi time Big Stage saya tengok dia dekat tempat fans lain. Dia ingat saya tak nampak ke Dimple tu dari jauh atas stage tu. Saya nampak dia. Saya cakap, kau curang aku. Dia dah masuk siapa tah. Faham tak? Dia ingat saya tak nampak dia. Saya nampak dia kat atas tu pakai baju
fans lain, bagi pakai baju peserta lain. Dah tak pakai dah baju saya yang warna oranye Unify tu. Yang U-Mobile tu tak pakai dah. Lepas tu tapi final ni dia datang balik. Dia dia curang jap, lepas tu dia datang balik. Bukan saya tahu. Tapi dia setiap minggu memang bagi saya hadiah. So saya tak. Abang Zeus kita. Tengok ni. Semua Zeus. We love. Thank you tau. Hey, Jaminya. Tapi saya maafkan awak walaupun awak curang dengan saya. Semoga kita jumpa lagi. Okay, dan last, I think this is the last one. Yeah, tengok ni. Tergelak waktu Tok Ram komen Azifa. Memang Azifa tak boleh nyanyi pun. Tapi Tok Ram jujur sangat lah Tok Ram. Ni macam terasa saya kat sini. Yang cantik tak semestinya boleh nyanyi sedap. Macam saya tahu saya tak cantik. Tapi semua orang pandang saya. Saya cakap, kenapa? Siapa? Maksud saya cakap, oh! Saya ke? Saya tak tahu nak terima tu pujian ke tak. Dia cakap yang cantik tak semestinya yang sedap. Tapi dia cakap yang cantik. So saya tak tahu nak rasa apa. Saya cakap Tok Ram nak puji saya ke Tok Ram? Ke Tok Ram? Saya tahu time Tok Ram jadi juri untuk Tok Tuan Manager tu, time tu saya memang nyanyi tak sedap. Saya nyanyi dandut kot. Matanya lirik-lirik selalu. Thank you tau Tok Ram. Ya, sabar je nak cerita pasal Tok Ram. Okay, jom. Allah, koyak. Tapi yelah, saya tahu saya ni tak sedap mana pun. Kalau masuk tu apa keluar. Kalau diorang lah vote saya untuk jadi peserta, senang hati. Tu keluar. So tak adalah 18 minggu. Mungkin dari Tok Tuan Manager tu 10, mungkin 11 minggu je kot. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, cantiknya. Matanya. Azifa cantik tapi kaku jadi host. Bila lain lebih sesuai. Aku kan first time jadi host gila. Okay, jom. Tapi sorry tau Azifa kaku. Lepas ni Azifa lompat je. Azifa atas stage tu kan, Azifa minta buayan dan tempat gayut. Tapi Azifa kaku pun sebenarnya. Thank you Farah. Ya Allah. Oh lah, boleh buka je saya punya lah nak buka ribbon. Mana ada kaku. Kaku lah. Tapi dia kata tak baik gerak kan. Okay, first of all, baju saya susah tau nak gerak. Buka je kotak. Saya nak kena buka ribbon. Tapi terima kasih atas teguran. Saya akan cuba perbaiki Tapi sebab saya ni first time, saya mencuba sangat. Saya tak tahu sebenarnya. Saya dah introvert. Saya mencuba sangat. Setiap hari saya akan belajar. Okay, jom. Dalam kotak ada kotak lagi. Okay, jom. Buka kotak ni. Have a nice day. Terima kasih. Kotak lagi. Aku benci lah. Banyak kotak ni. Ush. Hey yo. Hold up. Korang. Hold up. Cut. Lululemon dengan Sephora. Macam mana korang tahu Azifa suka dua ni? Baru banyak korang letak ni, bazir je lah. Ya Allah. Dari siapa? Sekejap saya baca kat. Azifa tanya kerana berjaya menjadi host yang terbaik. Tak adalah, biasa je. Di Big Stone. Big Stage. Swing ke pentas final. Terima kasih. Saya biasa je tau. Saya kayu. Semoga semakin banyak rezeki dan peluang yang indah datang dalam kerjaya. Amin. InsyaAllah. Terus maju melangkah, terus bersinar. Amin. Dalam jua apa yang jua Azifa impikan. We are so proud of you Azifa. Always behind you. Always behind you. Zakiva Official FC. Wah, thank you Zakiva. Korang ni kan suka spoil Azifa. Kenapa suka spoil kami. Saya dengan Zaki. Allah, susah je. Susah je korang.
susah-susah je. Terima kasih. Kau tahu je saya suka ni. Kau ni antara banyaknya dalam ni. Apa ratus korang letak ni, Masya Allah. Susah-susah je. Saya di-spoil First, saya dapat cicak. Second, saya dapat kad shopping daripada brand-brand favourite saya ni. Memang favourite saya. Saya shopping 2 je korang akan jumpa saya. Sama ada kat kedai Sephora, Lululemon. 2 ni je korang akan jumpa saya. Itu tahu saya ni korang. Dari sini suara. Ha? Suara siapa? Matanya. Terima kasih. Sweet yang Zaki Biskin tu lah. Kena banyak jaga hati Zaki lah supaya dia tak mengajuk dengan saya. Kalau mengajuk kan Zaki Iba tu semua tak ada tidur. Sorry lah korang. Azifah ni memang ganas sikit. So fair lah dia mengajuk. Sorry tau Zaki. I banyak kasar dengan you sebenarnya. Besok saya shoot dengan Zaki. Nanti kita orang buat live tau. Thank you tau. Ni memang Azifah tak nak lepas for some reason. Sorry. Azifah pegang je. Thank you tau semua. Tak sangka dah habis. Bye. Korang lepas ni tengoklah orang lain kat TV tu. Dah tak ada dah Azifah dengan Abang Nabil. Korang tengoklah orang lain. Matanya lirik. Tapi insyaAllah kalau Azifah ada jadi host lagi, Azifah akan lebih perbaiki. Sebab Azifah tahu apa yang Azifah kena fix. Nak kena elite. Tapi sebab Azifah tak banyak pengalaman hidup. So macam contoh Abang Nabil dia boleh fikir bulan tu gravity, dia boleh fikir Danny Kifli tu baru mendarat jadi astronot. Saya tak boleh fikir benda tu. Abang Nabil punya otak laju dan sangat bijak. Walaupun ramai bahan dia cakap buruk pasal dia, tapi dia selalu bijak tau korang. Dia tahu nak cakap apa. Saya respect dia sangat. Namun dia tak banyak ajar. Perpuluhan 87. Dia patut ajar saya dari first day. Tak ajar. Sekarang saya dah kata 87, betul orang kata Azifah ni tak hati matematik. Budak je account. Account bukan maths. Account buat account. Loki. Congrats Azifah juara. Kau kenapa korang? Taik lah. Tahu lah saya nombor 4. Tak adanya juara. Lambat lagi. Juara sangat. Juara sebab ada korang. Ada korang Azifah juara. Tengoklah Azifah siap bawa balik ni. Sorry tau. This is mine. Korang cari dari tadi. Sorry tau. Azifah dah bawa balik dah. Siapa suruh? Mesti sebab Nabila time letak ikan cicak dia tu dalam apa? Dalam kereta tu dia letak ni juga. Itulah Nabila. Siapa designer? Ni Atlia Amani. Macam biasalah. Dia dari week berapa yang corset orange saya tu? Oh yang tu favourite. Yang tu dengan ni. Tapi baguslah Azifah bagi diorang design. Azifah kata nak macam ni. Weh diorang buat lagi lawa. Azifah bagi biasa je. Azifah kata nak rumba-rumba ni, apa pandai. Tu dia buat cantik terus kan. Siapa nak buat baju raya ke dengan diorang, pergilah buat diorang butik lah. Kualiti pun bagus. M-Star Azifah gambar sini. Ni sponsor. Ya tapi Azifah boleh simpan baju ni. Matanya lirik. So nanti tiba-tiba Azifah ada show, Azifah pakai balik. Tak apa kan? Ni macam Azifah, kau ni tak malu ke? Kau dah pakai ni time stage kau pakai lagi. Saya so what? Saya save duit. Jual boleh ke? Tak nak. Ni kenangan saya ni final tau. Boleh. Oh yeah. Oh rindu lah lepas ni. Tak apa. Korang tengoklah orang lain kat TV tu. Tak apa. Korang nak support orang lain pun tak apa dah. Macam CEO of Lusung Pipit tadi, dia big stage je dia support orang lain. Tak support Azifah dah. Saya tahu dia dekat fan club lain dah. Lepas ni korang jadilah fan club tu CEO Mega Holding kat Kirawan Mas. Macam best je. Janganlah maju. Tak maju pun. Kita tengok Azifah kat TikTok. Yeah. Nak sebab Azifah je. Yelah tu Alin. Nanti awak lupa saya juga. Gurau je. Tunjuk koleksi baju. Okay. Tengok koleksi baju. Tengok je IG saya. Semua week saya post.
Kena dapat masuk final. Weh, thank you dah. Jangan tanya saya juara je. Siap korang. Oh lah pelik. Saya 24 je. Nombor 4 betul tau. Tapi itulah Abang Nabil silap borak tadi. Dia nak nombor 4 kan bintang tu. Dengan ayah saya pun nombor 4. Adik saya pun nombor 4. Semua orang dah tahu kami nombor 4 dah. Lawak sangat Abang Nabil nak tempat keempat. Tempat Kak Azifa Saya tempat ketiga tu nak tukar dah tempat ke Abang Nabil. Tapi tak apalah. Tempat ketiga tu besar tau. Tu dah Nisha pula kan dapat kan. So sebaik saya tak kata tempat ke Abang Nabil. Dah lah tempat ke Abang Nabil. Tempat ketiga. Dia tak percaya. You do. Tengok ni. Tapi rambut Azifa ni nipis lah. Azifa tak suka yang ni. Patutnya dia kena hitam. Tapi kalau hitam je nanti dahi no. Makeup semua. Saya tengah gastrik. Baju sponsor ko ya. For your own wardrobe. Awak kalau wardrobe saya ada baju ni, gila doh saya. Siapa doh saya sebenarnya? For forever yeah. Tidur sekarang. Unboxing Alin. Alin saya kena unboxing. Shooting apa dengan Risa. Dia ni nombor 4. Masih belum Nabil. Nabil ni. Okey lah. Lepas cantik pesang gini. Ya ke? Matanya. Tak dulu ke? Okey lah korang. Dalam beg tu ada cermin dengan lipstick tu. Yang mana? Beg awak ke? Beg awak ke? Beg. Awak ada masuk fan club lain. Ni ke? Beg awak ke? Oh yo! Wah, first time lah ada bagi tu lipstick. Oh, dia nak ambil hati kita balik. Dah masuk fan club orang lain. Mak saya tak nampak kau awak kat atas tu. Saya nampak tau. Wah, cantiknya. Cantiknya. This is my colour. Love you, CEO of Losong Pipet yang curang dengan saya. Azifah buat lawak lagi. Korang tengok je dokumentari Azifah time lahir. Itu dah lawak dah. Malas sejuk. Tak adalah. Jangan risau. Rest tau jangan tidur lambat. Saya akan tidur lambat. Unboxing. Saya mungkin unboxing besok saya post. Saya nak turun tidur lepas saya siap rekod. Tapi saya kadang-kadang saya tak boleh tidur selagi tak edit. Dia terbiasa. Dia tekan-tekan curang tu. Once a cheater, always a cheater. Tapi saya appreciate sangat awak datang support saya. And final dia pakai balik Azifa Stars tu. They will always come back. Okay, sekarang ni musim orang-orang lama datang balik. Saya baca kat track. Betul ke? Korang pun ke? Dia musim semua ni datang balik. Tengoklah Losong Pipit ni datang balik kat saya. Betul. Ush. Kemain aku. Siapa dua korang? Dia baru sedar. Tak apalah Alin. Sebaik ada awak. Saya perlukan korang je. Saya sayang semua sangat-sangat. Tahu. Thank you tau support saya dari Tok Tuan Manager. Time saya introvert sangat lagi time tu. Tak sangka lah jadi host betul-betul kat TV. Sampailah dah habis big stage dah kan. Thank you tau. Percayakan saya, support saya. Saya cakap benda bukan-bukan pun korang faham je. Korang backup saya. Saya cakap kasar pun korang suka lagi juga. Sejak jam 9 lalu kan. Sama. Hai dari Dubai. Hai. Assalamualaikum. Rindu dulu tau. Makan dulu tak Flores. InsyaAllah. Saya besok kena shoot. So saya takut muka Pafi kalau makan malam. Sebab Fani lah. Ya ke? Zakifah sebab gambar tak tadi. Tak ada kot. Sebab Adalah beberapa. Tapi tak sebab dengan Zaki. Tadi Zaki ada tapi dia terbalik. Projek apa InsyaAllah. Tengoklah nanti soon. Soon InsyaAllah. Besok balik shoot. Loki! Hey! Tahu tak? Saya balik dia kat luar. Orang asam ni kucing. Okey lah korang. Azifah nak end live dah. Azifah sakit perut sangat. Saya gastrik. Saya last makan pukul 1. Dua tiga kucing berlari. Buat dulu. Ya Allah kau tak Loki. Loki! Keluar! Astagfirullahaladzim.
Duk Adam. Loki keluar. Syasha, tengok ni. Dia suka biar awak. Keluarlah gemuk. 2, 3. Tapi baju saya ni korset kan. Forever tahu korang tengok korset saya. Thank you semua yang bencilah kucing ni. Thank you semua yang support Aziva dari week 1, dari Tok Teman Manager, yang support kawan-kawan Aziva juga. Kawan Aziva semua banyak, semua dah release single. Tinggal Aziva dengan Ratu dengan Anggrek. Tapi Anggrek dia nak fokus sekolah. Saya dah tanya Ami dah. Ami kata nak bagi Anggrek fokus sekolah. Saya faham lah, mak saya dulu pun macam tu. Dia makan roti ada yeast. Saya kena gastrik Tok ni saya punya ni dah makin ke belakang. Tadi kat sini. Abang, sudikah abang jauhi daripada saya? Syuh. Tidurlah. Saya kena unboxing. Bila tidur, saya tidur sekarang lah. 2, 3, kucing berlari. Okay, saya tidur sekarang. Assalamualaikum. Bye-bye semua. Thank you tengok Aziva. Thank you Tok B-Stage. Thank you tengok Tok Tuan Malaysia. Thank you Tok Ibu. Sorry kekurangan. Sorry tau. Aziva minta maaf kalau ada salah silap. Sorry. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Maafkan saya. Sorry kalau saya kayu. Sebab saya banyak lagi kena belajar sebenarnya. Lepas ni saya jadi pokok je lah. Lepas tu, terima kasih juga sudi masuk live saya ni. Walaupun dah pukul 2 pagi, 23. Semua tak tidur ke? Korang tak kerja ke besok? Jom tidur. Jom. Good night, twinkle twinkle little star. How I wonder what you are. Up above so high. Ambal dan Nina di sky. Kami cuti jangan lama-lama. Tak pun, saya tuang. Bye korang. Tak. Akak kenapa dia jawab sparkle lah. Okay, bye korang. Jumpa korang besok lah. Tak sikit bagi 100k. Saya OCD. Korang jumpa esok Aziva live dengan Risa. Saya sekarang ni dah minta like. Tak tidur kenapa? Like luba. Sudah tibu. Lapar. Dah. Okay, terima kasih. Sorry susahkan korang. Saya sengaja je nak lama-lama dengan korang. Nanti korang tengok semua korang susah tidur. So saya sengajalah nak lama-lama sikit. Tak boleh ke? Aziva klinik. Nanti dah tak jumpa dah. InsyaAllah terjumpa lagi. Okay, kita doakan banyak. Aziva doakan semua murah rezeki dan sihat selalu. Okay, Aziva sayang semua. Jumpa korang bila saya jumpa korang. Okay, love you guys. Assalamualaikum dan good night. Silau kat jauh sikit. Good night semua. Aziva sayang korang.